bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh permulaan puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia adalah pada hari Khamis 19 Februari 2026. Bang, balik dulu bang. Main. Kesyaf. Jangan lupa tau puasa esok. Niat tu. Okey. Main abang gak lu. Assalamualaikum. Baik bang. Waalaikumsalam. Ayah. Esok dah start puasa kan? Jom kita jalan-jalan KL nak tak? Jom. Ayah. Tengok tu. Cantiknya. Ha? Apa dia? Jom singgah kejap ke sana tu. Nak ke? Naklah. Abang tak pernah masa itu. Okey. Jom. Dah, sampai dah. Ayah. Ambil gambar abang. Assalamualaikum. Bang, Waalaikumsalam. nak saya tolong ambil gambar. Boleh juga. Bang, ambil gambar view ni cantik bang. Ready, 1, 2. 1, 2, freestyle satu dek. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alright, cantik. Macam adik tengok. Wah, cantik. Terima kasih, Cik. Sama. Memang kerja sampai lewat macam ni. Kami hari-hari macam ni bang. Nak make sure semua okey. Lepas tu dapat pula sekarang ni musim perayaan. Memang macam ni lah bang. Betul lah gambar kat sini cantik. Pandai cik ambil gambar. Mesti lah. Nak harapkan dua orang uncle ni memang tak cantik gambar. Simpan gambar elok-elok tau. Kenangan tu nanti boleh tunjuk dekat family. Okey, Cik. Terima kasih. Baik bang. Kami sambung balik kerja ya. Alright Terima bang, kasih. jumpa lagi. Okey, jumpa lagi. Terima kasih ya. Waalaikumsalam. Okay, dek, bye. Bye. Ayah, hari kali ni kita balik kampung naik tren nak tak? Mesti seronok kan? Aku tak sangka malam tu akan menjadi kenangan terakhir bersama Tasha. Ku mengatur langkahku, berjalan tanpa bayang-bayangmu. Langit dan bumi setia berlindunganmu. Hari berganti hari, aku masih teguh menanti hadir dirimu dalam hidupku ini. Rasa kecewa ada bila kaki penat berlari. Hari kali ni kita balik kampung naik tren nak tak? Mesti seronok kan? Ayah, nanti jadi ke kita nak naik tren? Nak bagi tahu Umi lah. Tak sabar abang nak naik tren. Mesti best kan? Ayah, jadi kan? Ayah. Bolehlah. Ayah.
Assalamualaikum Muhammad Kasyaf Imani bin Iman. Jom bang. Cari wajahmu di celah senyuman, rupanya kau kini diperlukan Tuhan. Di pagi raya tanpamu ku hulur maaf. Tak semua orang yang kita sayang dapat bersama kita selamanya. Yang tak sempat ku ucapkan. Stesen ini akan menjadi kenangan buat aku dan juga mungkin orang lain. Akan aku simpan kenangan ni selama-lamanya.